Meskom ni ada sikit function dia dalam industri. Pertama, Meskom dia ada benefit. Benefit dia ada. Semua benda ada benefit. Arab pun ada benefit. Tapi hanya kerana benda tu ada benefit, bukan makna benda tu kita kena buat. Ni kita nak betulkan pemikiran ataupun cara berfikir. Kedua, bocah-bocah Meskom, mostly dia ambil Meskom sebab dia nak elak daripada sains, teknologi, matematik. Dia ambil Meskom mudah. Meskom ni mudah guys. Meskom ni mudah gila. Yang susah engineering. Meskom ni untuk budak-budak yang maybe kurang pandai tapi still nak buat degree, dia buat Meskom. So Meskom mudah nak lulus. Dia orang boleh cakap, oh Meskom, tapi kita orang belajar broadcasting, kita orang kena interview banyak orang. Tapi dulu background dia ni study as? Meskom lah. Oh, Meskom. Maknanya English campur Meskom. Tapi still ada bahasa. Bukanlah Meskom 100%. Awak pun sudah Meskom sebenarnya. Minor. Oh, awak pun dia juga. Awak minor Meskom. Minor Meskom. Still kita belajar broadcasting, kita belajar journalism. Lepas buat video, dia terfikir, aku pun Meskom tak? So betul lah macam awak mengata, macam teringat awak tengah mengata di sini. Guys, selamat datang semua. Hari ini kita nak borak pasal satu benda yang selalu sangat kita dengar kan? Pasal apa tu? Pasal ijazah komunikasi massa atau Meskom ni. Betul ke ia ni kursus senang? Yang itu memang famous lah tanggapan tu. Kan? Macam pilihan terakhir kalau tak dapat kursus lain, stereotip ni kuat betul kat Malaysia. Betul. Tapi bahan rujukan kita kali ni ada artikel, ada kajian yang macam nak cabar sikit pandangan ni. Menarik tu. Dia macam nasi lemak lah kan. Nampak macam senang je tapi nak buat yang betul-betul power, bukan main leceh lagi. Perumpamaan yang bagus tu. Memang kena gayanya. Jadi, jom kita tengok betul ke tidak mitos kursus senang ni. Okey, jom. Saya pun selalu dengar usikan macam, ambil Meskom sebab tak lepas engineering kan? Selalu sangat dengar macam tu. Dan anggapan ni mungkin sebab budaya kita kadang-kadang macam letak STEM tu tinggi sikit banding bidang sastra atau kreatif ni. Padahal komunikasi tu sendiri penting gila kot, tak kira bidang apa pun. Tepat sekali. Kemahiran komunikasi strategik tu sangatlah penting. Okey, jom kita pecahkan satu-satu. Persepsi pertama, Meskom ni kursus cakap-cakap saja. Falasi cakap saja yang paling common. Macam kalau pandai sembang kat kedai kopi dah boleh grad lah. Betul ke semudah tu? Itu salah faham besar tu sebenarnya. Semua kita tunjuk beza tau. Antara sembang harian dengan komunikasi strategik yang diajar. Oh, ya ke? Apa bezanya? Pelajar Meskom ni dilatih untuk rancang mesej. Katalah ada krisis kat syarikat besar atau nak buat kempen kesedaran awam. Okey. Semua tu perlu analisis mendalam. Kena faham audiens, sensitiviti budaya kat Malaysia ni, undang-undang media lagi. Bukan setakat patah bercakap. Maknanya kena fikir strategik lah ya? Bukan main lepas cakap je? Ya, kena rancang komunikasi tu biar ada impact. Okey, faham. Jadi bukan sembang kosong. Satu lagi, orang kata bidang ni kreatif tapi tak kritikal. Yang tu pun selalu dengar. Macam main warna, buat slogan je. Tak payah fikir berat-berat. Apa kata sumber kita pasal ni? Betul ke tak kritikal? Pun kurang tepat juga tu. Kreativiti memang penting. Tapi ia mesti ada asas pemikiran kritis yang kuat. Macam mana tu? Bahan rujukan kita tunjuk, pelajar ni belajar teori media, kesan media pada orang ramai, etika kewartawanan, analisis semiotik dalam iklan. Wow, banyak tu. Bunyi macam berat je. Memang, itu semua latihan kognitif aras tinggi tau. Malah, sekarang ni, penting sangat kemahiran nak kesan berita palsu kan? Itu pun sebahagian dari latihan kritikal diorang. Betul juga tu. Zaman sekarang ni kan macam-macam maklumat. Jadi memang kena kritis. Okey, tapi kan ramai kata ia senang sebab tak ada subjek kira-kira yang killer. Macam kalkulus ke, statistik ke. Pasal nombor pula. Betul ke langsung tak sentuh nombor? Memanglah, tak ada kalkulus lanjutan macam budak engineering. Tapi angka tu tetap ada. Cuma dalam bentuk lain. Bentuk macam mana tu? Contohnya, dari sumber kita, institusi macam USM, BAC Education, diorang ajar statistik asas. Untuk apa tu? Untuk buat penyelidikan pasaran, analisis data audience, urus bajet kempen media. Kena pakai nombor juga tu semua. Oh, I see. Jadi ada jugalah kira-kiranya. Ada. Dan jangan lupa, mengurus pemboleh ubah manusia macam sentimen awam, dinamik sosial, itu pun satu cabaran intelek yang besar tau. Walaupun tak guna formula matematik yang rumit. Ya betul. Kerumitannya kat situ. Menarik.
Jadi nampaknya bidang ni sangat luas sebenarnya kan? Macam rojak. Tepat sekali. Sumber kita sebut ia gabungan macam-macam disiplin. Ada sosiologi, psikologi, teknologi, penulisan, reka bentuk visual. Banyak cabang tu. Pelajar kena mahir guna macam-macam alat, software multimedia. Lepas tu, kena sentiasa peka dengan trend baru. Macam sekarang, pasal AI tu kan? Pasal AI generated content tu kan? Kena tahu juga tu. Memang kena jadi serba boleh lah. Serba boleh satu hal, nampak macam kena tahan lasak juga ni. Sumber ada sebut pasal tekanan dunia sebenar masa belajar lagi. Ya, itu poin penting. Ada universiti, contohnya Taylor's, diorang libatkan pelajar terus dalam projek industri sebenar. Wah, bagus tu. Lepas tu, latihan amali pula kat tempat-tempat macam RTM, Astro Awani, Bernama. Bukan calang-calang tempat. Pengalaman berharga tu. Tapi beban kerja pun tinggi. Ada artikel cerita pelajar edit video berjam-jam, tapi hasil akhirnya mungkin beberapa saat je. Leceh tu. Dan diorang dilatih hadapi krisis komunikasi sebenar. Ingat tak dulu ada isu perang jenama roti tu? Oh, yang Gardenia lawan Massimo tu ke? Contoh macam itulah. Diorang belajar macam mana nak handle situasi krisis. Wah, memang mencabar betul bunyinya. Tambah pula dengan konteks unik Malaysia ni. Mesti lagi kompleks kan? Semestinya, penyelidik tempatan kita memang tekankan cabaran komunikasi dalam masyarakat majmuk macam kita ni. Apa cabarannya tu? Kena cakap berbahasalah. BM, Inggeris, tu wajib. Kadang-kadang Mandarin atau Tamil pun satu kelebihan. Kena sangat sensitif dengan budaya, agama. Itu memang kritikal kat Malaysia ni. Dan kena faham seluk-beluk undang-undang media kita. Akta Komunikasi dan Multimedia, contohnya. Ini bukan setakat pandai cakap, tapi perlu diplomasi dan strategi yang tinggi. Jadi walaupun orang kata senang, realitinya jauh beza. Nampaknya macam itulah. Ialah program Maskom kat Malaysia ni pun ada pengiktirafan MQA, ada syarat kemasukan spesifik macam kredit BISPM, kelayakan pra-UU. Betul. Bukan boleh main masuk je. Dan graduan diorang pun kita tengok berjaya dalam macam-macam bidang. Wartawan, pengiklanan, PR, pemasaran digital. Ada yang masuk politik, jadi usahawan digital pun ramai. Malah sumber kita ada kaitkan impak graduan Maskom ni dengan peristiwa penting negara macam PRU14 dulu. Peranan komunikasi tu besar. Jelas sekali kan? Bukti itu semua menunjukkan ia bidang yang dinamik dan penting sebenarnya. Jadi, lepas kita dah kupas semua ni, apa maknanya untuk anda di luar sana? Jelaslah anggapan Maskom ni kursus senang tu nampaknya tak berapa tepat lah. Macam mitos je lah kan? Ya, ia sebenarnya bidang yang kompleks, menuntut dari segi intelek, perlu daya tahan emosi dan mental, kemahiran praktikal yang tinggi. Dan jangan lupa, kesedaran etika dan budaya yang mendalam tu. Sangat penting. Jadi ia bukan jalan pintas, tapi satu disiplin akademik yang serius dan mencabar. Dan sebagai penutup, mungkin satu soalan untuk anda fikirkan. Dalam konteks Malaysia kita, yang pelbagai budaya dan bahasa ni, Ya. mungkinkah kemahiran yang diasah dalam Maskom, komunikasi strategik, sensitiviti budaya, pemikiran kritis ni, sebenarnya antara kemahiran paling kritikal untuk masa depan negara kita? Satu persoalan yang menarik tu. Tapi dalam masa yang sama, ia juga antara yang paling sering disalahanggap. Cuba anda renungkan, bagaimana naratif tentang Malaysia ni dibina? Dan siapa sebenarnya yang dilatih untuk membina naratif tu secara strategik dan beretika? Fikir-fikirkan.